cantik di tengah rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan adikmu ada di sini. Percayalah kasih, jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Assalamualaikum Nohana. Akhirnya kau bersara jua dalam persada pendidikan. Walaupun kami rasa akan kehilangan, terutama rakan-rakan, dan saya mengenali Cikgu Nohana 7 tahun di sini, dan cikgu menghormati saya, dan saya ucapkan terima kasih dan hargai semua jasa baik cikgu selama ini kepada SMK Semagaya. Saya tahu ramai yang terhutang budi dengan cikgu, apatah lagi pelajar-pelajar yang banyak cikgu titipkan ilmu untuk kejayaan dunia dan akhirat mereka. Sekian, selamat bersara cikgu, semoga terus sehat, terus sukses, dan cikgu jadi orang yang bahagia dan terus berkhidmat kepada family, dan teruslah mencipta keceriaan bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Syafiq bin Abdul Wahid, anak kepada Cikgu Nurhana binti Ishak, ingin mengucapkan selamat bersara kepada beliau. Beliau telah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban Jaya sejak saya dari kecil sehinggalah saya dalam perjalanan untuk menamatkan degree. Saya harap semua pihak tidak melupakan jasa beliau kepada sekolah, dan saya harap semua pihak mendoakan kesejahteraan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada isteri saya, iaitu Cikgu Nurhana binti Ishak. Sepanjang saya tahu, beliau merupakan seorang guru yang betul-betul mendidik, sangat sayang kepada anak-anak murid dan mengambil berat setiap tugasan yang diberikan dengan penuh profesional dan berintegriti. Sehingga ke minggu akhir perkhidmatan, beliau masih lagi bertugas sebagai guru bertugas. Semoga selepas ini beliau dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, diberi kesihatan yang lebih baik, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan. Dengan ini, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap dua pantun. Rumah Tokti indahnya rupa, banyak pepohon di tepi jalan. Jasa dan bakti tidak dilupa, 1000 tahun menjadi kenangan. Hari Selasa ke rumah si Mamat, menunggu si dia dengan sabar. Sampai masa tamat berkhidmat, jangan lupa berkirim kabar. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Nurhana, semoga sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih Cikgu 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어. 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야. 사랑해요, 고마워요, 따뜻하게 나를 안아줘. 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어. 사랑은 그런가 봐. 무슨 말을 해봐도 채워지지 않은 것 같은 마음이 드나 봐. Assalamualaikum Ana. Selamat bersara. Semoga sentiasa sihat dan ceria selalu.
jaga kesihatan, sentiasa sihat menghadapi usia-usia jadi YB ni. Okey? Okey, selamat bersara Kak Ana. Tetap menunggu dengan hati yang lapang, bertahan dalam macamnya alur hidup, sampai bisa tiba bertemu cahaya. Tetap menunggu